Datuk Keramat, sila. Okay. Waalaikumsalam, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih atas peluang untuk saya membuat pengulungan pada sesi sidang wanita Pulau Pinang 2025. Pertama sekali, berhubung isu siswaza menganggur, saya ingin menegaskan bahawa angka 55.8% yang disebut Pinang Tunggal tidak selari dengan statistik rasmi. Kadar pengangguran Pulau Pinang kekal antara 2 hingga 3%. Salah satu angka terendah di Malaysia. Kerajaan negeri tidak duduk saja tunggu angka. Sebaiknya nanti terlaluan. Baik, saya habis dulu. Sebaiknya kita telah melaksanakan pelbagai inisiatif supaya wanita dan belia boleh kembali bekerja atau menjana pendapatan. Bahkan Jermal, tak saat tadi saya dah kata, kita ada 42 pusat nadi. Kerajaan negeri sedang menyelaraskan model pusat ini bersama agensi teknikal seperti Pusat Sains Pulau Pinang, Digital Penang dan Perpustakaan Negeri. Fokus pada pembelajaran digital, latihan kemahiran hijau dan keusahawanan teknologi. Sepanjang tahun 2024 sampai 2025, ratusan bengkel coding Maker Labs telah dilaksanakan. Pelaksanaan di setiap kadun bermula tahun 2026. Sabar nak. Selaras dengan agenda Smart State 2030. Bagan Jemal jangan risau, kerajaan negeri akan bagi keutamaan kepada Bagan Jemal sebab kepadatan penduduk. Okey, terima kasih. Terima kasih. Lepas ini rakyat Bagan Jemal bukan setakat pandai scroll TikTok, mereka akan pandai AI dengan coding. YB Teluk Bahang. Latihan PSDC dalam digital, IT, semikonduktor, sebanyak 70% peserta mendapat pekerjaan tetap atau kontrak. Ada program dari HRD Corp juga dan freelance untuk kerja dari rumah supaya wanita tidak tertinggal dari mana-mana segi. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. YB mohon celah, Sat. Saya nanti celah. YB penanti pula program usahawan wanita dari segi latihan, dari segi mentoring dan model permulaan. Lebih 500 wanita berjaya mula berniaga sejak tahun 2023. Jana pendapatan lebih kurang 500 hingga 1,500 sebulan. Dari segi program pertanian moden dan agropreneurship pula, mereka dapat jana dari 800 hingga 1,200 sebulan. Setiap program disertai latihan praktikal, mentoring dan bimbingan pemasaran. Maksudnya wanita belajar, wanita dapat modal, wanita dapat peluang pasaran, equals to wanita berjaya berdikari. YB Sungai Puyuh, Projek Board dilaksanakan secara berperingkat untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas di seberang perai, terutamanya di kawasan perumahan dan perindustrian sebab padat dengan penduduk kan. Kalau sebelum ni jalan tu jam macam nasi lemak panas, sekarang ni akan lebih smooth. Rakyat tak payah stres, cuma kita perlukan masa saja sebab yang ni kita lakukan secara berperingkat. Tuan Speaker, kalau ada soalan yang mencabar, itu tandanya kita semua serius membawa negeri ke hadapan. Kita orang Penang ni kalau tak padu bukan kita punya style lah. Berhubung pertanyaan YB Pinang Tunggal mengenai pembangunan Silicon Valley, fakta sebenar ialah semua projek pembangunan mengikut prosedur undang-undang tanah dan perancangan kerajaan. Tiada siapa dipaksa jual tanah. Semua pemilik tanah diberi pampasan yang adil mengikut nilai pasaran dan diberi pilihan untuk pindah ataupun kekal. Siapa yang untung? Mestilah rakyat yang untung. Rakyat tempatan dapat pampasan dan peluang pekerjaan. Peluang untuk wanita dan belia bekerja dalam teknologi dan menjana pendapatan. Komuniti setempat mendapat manfaat daripada program latihan kemahiran dan ekonomi digital Silicon Valley bukan untuk elit saja. Rakyat dapat peluang pekerjaan latihan dan pembangunan kerjaya. Akhir sekali, Tuan Speaker, saya ingin tegaskan satu perkara. Wanita Pulau Pinang bukan lagi penonton. Kita membuat keputusan. Kita penggerak dasar. Kita tulang belakang pembangunan modal insan negeri. Dan dalam sidang ini, suara wanita bukan sekadar didengari, tetapi menjadi penentu hala tuju Pulau Pinang menuju Negeri Pintar 2030. Pak Sikul lipat, cepat-cepat dia dapat. Terima kasih.